Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. InsyaAllah malam ni kita ada satu sesi majlis ilmu berkaitan dengan tajuk yang agak menarik lah pada hari ini. Jadi saya minta bantuan rakan-rakan, sahabat-sahabat semua dapat kongsikan kita punya link pada malam ni supaya lebih ramai lagi dapat info-info terkini tentang tajuk kita lah. Tajuk kita hari ini adalah zakat emas. Zakat emas ni ramai orang tanya soalan tentang zakat emas ni. Cikgu, dah boleh bayar zakat ke? Ataupun kena bayar zakat ke kalau kita simpan emas ni? Jadi banyak persoalan yang timbul atas kegusaran lah kita sesetengah orang untuk membayar zakat. Jadi panel kita hari ni, speaker kita hari ni, Ustaz Muhammad Firdaus bin Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Cikgu Farouk. Alhamdulillah. Ya, Selamat datang ke kelas ilmu kita pada hari ni lah, pada malam ni ya, insya-Allah. baik-baik. Terima kasih atas jemputan. Ustaz Dah. first time join. Iya, first time lah. Alhamdulillah. Selamat datanglah kepada komuniti penyimpan emas Mimgul. Jadi Iya, insya-Allah mohon kongsilah kita punya insyaAllah. apa-apalah ilmu yang bermanfaat pada malam ni insya-Allah. InsyaAllah. Okay, jadi Ustaz ni Ketua Unit Zakat Pendapatan Kerajaan Iya, daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi iya. saya tak nak uh, uraikan lagi lah. Mungkin Ustaz sendirilah boleh kenalkan diri Baik, baik. selepas ni dan seterusnya Ustaz ada slide Ada sedikit saya share. Nanti Ustaz share slide dan silakanlah teruskan. Saya serahkan kepada Ustaz lah untuk sesi perkongsian pada malam ni insyaAllah. Baik. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Yang saya hormati Cikgu Farouk dan semua sahabat-sahabat. Ini kira sahabat-sahabat Meme Gold ni ejen-ejen ke macam mana ni Cikgu? Ejen-ejen Status pun ada, penyimpan-penyimpan ejen emas biasa pun ada. Jadi kita kongsi ilmu lah pada semua. bersama. Okey, masuk kata kelas belakang ni slide ni kelas ilmu emas ni nanti berjalan secara konsisten lah. Macam tu. Betul betul. Macam mana? Ustaz. Kita Okey. setiap hari Rabu kita berjalan kelas ilmu emas ni. Makna kata malam ni first time saya join, lepas pada ni saya nak join pun bersama pun tak ada isu lah. Boleh lah. Boleh. Tapi Ustaz Kan? Ustaz dah daftar kan? Dah daftar ahli kan? Okey, wah. Daftar tu nanti kita sembang belakang. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Baik. Okey. Jadi insyaAllah pertamanya wakilan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Terima kasih atas ruang dan peluang yang diberikan kepada Zakat Kedah untuk kita sharing lah pada malam ini bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, semua mereka-mereka yang ada bersama dengan tuan-tuan, puan-puan pemilikan harta, satu harta yang mana harta ini memang cukup bernilai buat di ketika saat ini kan. Itulah emas sendiri kan. Jadi Alhamdulillah asasnya kalau ikut Madam ni Fadil Ustaz Syafiq Bakar, tapi dia ada urusan, dia minta untuk saya bantu dia. Dan sebelum saya memanjangkan kalam untuk kita sharing berkenaan dengan apa nama zakat emas, pengamalan pengiraan zakat emas tu sendiri di Lembaga Zakat Negeri Kedah, uh, perkongsian sikit latar belakang pengenalan diri saya. Saya sebagai nama yang disebutkan, nama Muhammad Firdaus Abdul Razak, dah bertugas di Lembaga Zakat Negeri Kedah 11 tahun lebih dah. Alhamdulillah. Uh, Inilah, so kata pengalaman duduk di Zakat Kedah ni, duduk di HR biasa, kutipan, agihan, kemudian kutipan dan pernah jadi ketua unit yang khusus jaga berkaitan dengan zakat emas lah. Kan? Kira banyak pernahlah berhadapan dengan syarikat-syarikat emas yang hadir ke Lembaga Zakat Negeri Kedah untuk kita buat sesi sharing, perbincangan dan sebagainya kan. Uh, yang Quantum Metal Cikgu Farouk kan. Quantum Ah, Metal pun pernah hadir ke Zakat Kedah kan. Jadi itulah. Ala kulli hal tuan-tuan, pada malam ni perkongsian saya pun kita Ustaz pun orang mana masa Ustaz? terhad.
Okey, oh sorry tak Asal tak mana? pernah. Okey, okey. Ha, kalau ada persoalan tuan-tuan bolehlah apa nama on the spot lah tanya kan. Saya asalnya orang Perak, Taipei Perak. Orang Hmm. Taipei Perak IC tengah 08 lah, Cikgu Farouk. IC tengah Hmm. 08. Kalau kata status saya terkini, uh, mentor saya, kami belajar ilmu untuk memperkenalkan diri guna kod antarabangsa. Jadi kod antarabangsa saya Cikgu Farouk 113. Satu yang pertama tu saya, satu yang kedua tu isteri. Selama-lamanya satu lah, setia pada yang satu. Kan? Kemudian apa nama yang tiga belakang tu, Alhamdulillah cahaya mata terkini Allah Ta'ala Alhamdulillah. anugerahkan pada saya, tiga orang cahaya mata. Cahaya mata lah. Baik, jadi kalau kata latar belakang pendidikan, saya belajar di Sekolah Agama Tak Mahmud, sempat menuntut di Al-Azhar Mesir. Tidak boleh untuk menamatkan pengajian disebabkan saya ada pegangan masalah dan sebagainya. Saya balik, terus Alhamdulillah berkhidmat bakti di Lembaga Zakat Negeri Kedah sampai sekarang lah. InsyaAllah. Jadi boleh saya terus go through pada slide lah, no? InsyaAllah. Boleh, boleh. Sambil-sambil tuan-tuan kalau ada sebarang pertanyaan boleh boleh tanyalah based on kepada slide yang saya kongsikan lah, insyaAllah. Okey, saya buka dah dulu. Kemudian Allah SWT Muhammad. Ini first time kan cikgu pembentangan bersama dengan Zakat Kedah? Oh, macam mana tu? Ah, kali kedua kalau tak silap saya. Oh, kali kedua. Kali Ustaz, pertama tu Ustaz, siapa dia? Ustaz Syafiq ada. Oh, kali, Pertama itu ada kali pertama Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq. Okey, Kalau tak silap dua kali kot. jadi nampak tak slide? Nampak jelas-jelas. Nampak Oh, lukisan. Saya rasa saya tak boleh pakai ni. Saya kena pakai Canva sebab dia punya ni problem saya. Kejap. Hmm, saya buka balik Canva sebab dia sangkut ni. Resolution. Okey, tak silap dekat WhatsApp. Ya, tuan-tuan saya buka balik. Cuma nak bertanya Cikgu Farouk. Meme goal ni maksudnya kalau kata dah bermula semenjak tahun, kalau saya dah nak explore tu, sebelum COVID kan? Meme goal ni. Ah, sebelah 2021. 2021. 2021. Sebelum COVID lah kan. Okey, jadi yang bersama pada malam ni, Cikgu Farouk, bukan setakat negeri Kedah kan? Maksud kata bersama dengan sahabat-sahabat daripada lain-lain negeri lah kan? Satu, Majoriti Kedah. satu Malaysia ada. Oh, satu Ah, Malaysia. Okey, baik. kadang-kadang Okey, ada juga nama. daripada luar negara pun ada. Ui, ada. Tapi orang Malaysia kita lah, Singapura. duduk di luar negara. Sing- Negara-negara jiran lah. Indonesia, Singapura, Okey. Baik. Jadi, Brunei kadang-kadang. nampak tak slide saya? Okey, nampak jelas. Okey, Jelas baik. tak? Okey, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, bila sebut berkenaan dengan zakat ni, Allah SWT Muhammad, asasnya zakat ini kita sedia maklum satu kefarduan yang Allah Taala fardukan kepada kita kan based on kepada dalil Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salatak inna salatak sakanun lahu wallahu samiun alim, yang mana Allah Taala menyeru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk uh, mengambil sebahagian daripada harta-harta, mengambil sedikit daripada harta-harta yang ada dengan umat ketika itu, ambil sedikit daripada mereka untuk dijadikan zakat dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Jadi zakat ini kita sudah maklum satu kefarduan yang Allah Taala wajibkan kepada kita, dan dalam ayat sama juga sabda Nabi SAW dalam hadis, iaitu berkenaan dengan buniyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salat wa ita'i zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, jadi sebelum saya masuk ke dalam zakat mas, sebagai mukadimah, kita perlu tahu bahawasanya kewajipan zakat ini satu benda yang kita tak boleh pandang ringan, kan? Sebab muktamadnya hukum kepada mereka-mereka uh, yang beriman kata zakat ini wajib tetapi tidak menunaikannya dengan sebaik mungkin, berdosa. Itu kita kena ingat. Dan orang yang menafikan kata hukumnya wajib, murtad, na'udzubillah min zalik, kan? Dalam masa yang sama, ancaman dan bahana yang Allah Taala janjikan kepada
mereka yang tidak menunaikan zakat bila mana telah diberikan harta. Ini kita kena ingat. Kan? Tak kisah emas ke, wang ringgit ke, simpanan ke. Nama saja harta ada dengan kita, itu adalah harta. Dalam harta itu ada milik orang lain yang perlu kita tunaikan, kita keluarkan. Yang mana Allah Ta'ala sebut, kalau kata dalam hadis, sabdaan, mahfum dia, kan, Allah Ta'ala akan datangkan seekor ular kepada kita kelak bila mana kita meninggal dunia nanti duduk dalam alam barzakh, kan. Seekor ular nama dia, cikgu, nama dia apa? Syuja'un Akhra. Syuja'un Akhra. Syuja'un Akhra ni seekor ular yang teramat bisa. Teramat bisa dan wajah dia kita tak boleh bayang. Wallahu a'lam kan. Kalau kata kita tengok anaconda pula kan, kita tengok tedung selar tu pun kita lari dah. Taruh ulat ulat daun pun terkejut tergempak dah kita, betul tak? Kan? Terkejut dah kita. Ini nama dia Syuja'un Akhra, ulat yang cukup bengih. Ulat ni Allah Ta'ala tetap dah tugasan dia, dia akan cari orang yang tidak menjaga solat dan juga orang yang mengabaikan kewajipan zakat dalam hartanya. Itu yang pertama. Dalam hadis, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dah, orang yang diberikan harta di dunia, yang mana tidak dikeluarkan zakat, Allah Ta'ala jamin dah tempat orang tersebut dalam nari jahannam. Na'udzubillah min zalik. Orang yang tak bayar zakat ni, dia ada harta cukup syarat wajib zakat, tak tunai zakat, tempat dia confirm dah dalam neraka jahanam. Wal-iyazbillah, tak ada dalam ni, tak ada dalam komuniti kita, tak ada umat Islam kita yang siapa-siapa pun tak nak masuk dalam ha? Tak nak masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang bersangatan panasnya, betul tak? Kan? Tara api lilin di dunia ni pun kan, tara kita duk hisap wik ke kan, haba tu pun panas tak ada dah kan. Kan rokok tu, putung rokok depan tu kalau kena pun dah maaf lah ambil contoh rokok kan, dah dapat. Itu yang kita nampak. Kalau api lilin pun tak jari hujung pun pedih tak ada dah kan. Ni tambah api neraka yang kepanasan dia 70 kali ganda nak dinisbahkan, nak dibandingkan dengan api dunia. Jadi itu mukadimah awal itu sebagai peringatan bersama lah. Peringatan juga untuk saya. Walaupun saya ni bekerja di Lembaga Zakat Negeri Kedah, amil zakat, kami pun kena bayar zakat juga tuan-tuan. Kan? Kami dapat imbuhan daripada portion amil, dapat gaji pun kami kena tunaikan zakat. Baik. Jadi tuan-tuan, slide saya buka balik. Dia terkeluar. Kan? Baik. Jadi, saya terus masuk kepada zakat emas, tuan-tuan. Okey, jadi untuk pengiraan zakat emas di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Okey, nampak tak tuan-tuan? Slide. Ada tak, cikgu? Ada. Ada kan? Okey. Uh, Jadi lembaga zakat negeri Kedah tuan-tuan, pengamalan zakat emas kita ada dua lah, zakat emas perhiasan, zakat emas simpanan. Jadi tuan-tuan, disebabkan kita berada dalam malam ini kita live bersama dengan seluruh apa nama mereka-mereka yang tuan-tuan berasingan negeri, ada yang berasingan negara. Konsep zakat ini kena rujuk dengan apa nama agensi zakat di negeri masing-masing. Itu yang pertama. Jadi kalau perkongsian pada malam ini sebagai orang kata apa, nak kata lari terus tu dah lah. Tapi zakat Kedah dia ada teknik ataupun kaedah pengiraan dia. Zakat Selangor ada cara ataupun kaedah pengiraan dia. Jadi yang tak lari pun mungkin dalam zakat simpanan. Cuma zakat perhiasan ni dia beza sikit. Baik. Jadi tuan-tuan, di Lembaga Zakat Negeri Kedah kita uh, ada dua zakat. Zakat emas perhiasan, zakat emas simpanan. Jadi zakat perhiasan ni apa dia tuan-tuan? Emas perhiasan yang mana emas yang digunakan yang dipakai oleh wanita. Oleh wanita. Orang lelaki tak boleh pakai emas. Cikgu kan? Tak boleh pakai emas. Haram. Kan? Jadi itu maksud zakat emas perhiasan. Dan emas perhiasan ni definisi tambahan juga, kalau emas tu barang kemas, perhiasan barang emas terpakai tu dia pakai sekali dalam setahun. Itu duduk dalam kategori emas perhiasan. Emas yang tak pakai langsung, dia duduk dalam kategori emas simpanan. Okey. Kemudian emas perhiasan ni pula dia ada had uruf di negeri Kedah. Terkini kita angkat balik ke Jabatan Fatwa Jabatan Mufti untuk keluarkan fatwa terbaru.
Had uruf ni kadar kebiasaan wanita di negeri Kedah dipakai. Dia main lera apa nerai tu. Kalau bahasa Kedah nerai tu. Cikgu. Cikgu orang Kedah lah cikgu. Ya tak, saya orang Hmm. KL. Orang KL lah. Nerai ni orang kata apa berkisar apa nama jumlah tu. Okey. Apa nama wanita Kedah pakai. Kalau Selangor tinggi lagi lah. Dia had uruf ni ataupun nisab kena tengok negeri masing-masing. Selangor dia tinggi lagi. Tak silap 700 ke 600. Kena tengok balik lah. Tapi di Kedah 200 gram. 200 gram. Kalau kata di kalangan sahabat-sahabat siapa yang tahu uruf negeri masing-masing boleh share. Boleh tag apa nama mesej boleh apa nama kongsi sharing info lah. Jadi di Kedah ni uruf dia sebanyak 200 gram. Merujuk kepada fatwa Jabatan Bukti Negeri Kedah lah. Berkuat kuasa 4 November. Jadi maksudnya 200 gram ni tuan-tuan apa dia? Uruf ni nisab dan juga adalah nisab. Kalau kata dia pakai sekitar 199.99 gram. Ha, emas 999 lah. Kan? Sebab emas 99 ni dia tak lari dah kan. Kalau emas 916 dia pakai dalam 200 gram, dia akan susut. Kan? Dia akan susut. Buang logam-logam tu. Kalau emas yang bawah pada 916 lagi-lagi susut lah. Kan? Logam dia banyak lagi kan. Jadi kalau kata emas 99 tu dia pakai barang kemas dia emas apa nama emas yang betul-betul pure tulen 999. Kalau kata dia bawah 200 gram dia tak wajib tunaikan zakat. Kalau kata dia ada simpanan starting 201 dan ke atas baru dia mula wajib tunaikan zakat emas perhiasan di negeri Kedah. Okey. Negeri mana yang tak wajib tunaikan zakat emas? Tuan-tuan tahu tak? Kalau siapa tahu cantik. Johor 4245 Selangor. Okey. Negeri yang tak wajib tunaikan zakat emas perhiasan, siapa tak mau bayar zakat emas perhiasan boleh duduk di negeri itu. Negeri mana? Negeri Kelantan. Ada orang Kelantan sini. Tengok. Kalau ada orang Kelantan, tu yang kita tengok mereka pakai tu kan. InsyaAllah kan. Dah tak wajib tak apa. Itu konsep apa nama ketetapan fatwa negeri masing-masing. Ah, Okey. Kemudian uh, untuk taksiran dia tu boleh taksiran. Bila kita dah tahu dia punya nisab, kita kena tahu lah. Okey. Jadi taksiran zakat emas ni tuan-tuan, berat emas tulen tu tolak dengan uruf 200 gram jadi kali dengan harga emas masuk kali dengan 2.5, 2.5%. Allah Ta'ala minta bila sebut 2.5% ni tuan-tuan perempuan, betul tak? Kalau kata kita tengok pie ataupun apa nama kek kan. Allah Ta'ala potong 40 slice, bawa keluar sejurai. Satu slice tu, baki lagi 39 slice tu adalah harta yang Allah Ta'ala uh, baki tinggal pada kita. Kan? Allah Ta'ala minta sikit je. Kan? Kalau dalam persen ni, Allah Ta'ala minta 2.5%. Baki di tangan kita berapa? 97.5%. Banyak ke tuan-tuan, perempuan, Allah Ta'ala minta zakat daripada kita? Tak banyak, betul tak? Nak banding kalau saya sebut LHDN, tinggi lagi LHDN, betul tak? Kan? Jadi, ini kaedah taksiran zakat emas di negeri Kedah untuk perhiasan. Contoh, katalah seorang perempuan dia ada emas perhiasan sebanyak 250 gram. Maka zakat yang wajib dikeluarkan ke atas apa nama? Allah SWT Muhammad. Kejap tuan-tuan. Okey, minta maaf cikgu. Kita sambung kembali. Misalnya duduk di rumah kan. Okey, Ya. jadi jadi apa nama? Contoh situasi. Katalah seorang perempuan dia ada emas perhiasan 250 gram. Jadi makanya wajib dia keluarkan atas 50 gram emas sahaja. Lebihan uruf. 250 tolak 200 gram. Atas 50 gram tu kali dengan kadar emas. Nilai emas masa. Okey, untuk nilai 1 gram emas masa tuan-tuan. Di negeri Kedah. uh, Berbeza dengan negeri lain. Tuan-tuan kena rujuk dengan agensi zakat negeri lain lah. Di negeri Kedah, 1 gram emas kita lock kadar uruf. Kita lock kadar setahun harga 1 gram 353.87. Dan ni berapa cikgu? 1 gram emas masuk. Sahabat-sahabat tim ni Mim Gold ni.
kan. Ah, Kelantan dah kenakan zakat untuk oh Kelantan dah kena. Itu baru maklumat tu baru. Kan. Kalau Selangor berapa persen? Sorong. Okey. Sorong saya jelas ni, tuan-tuan. Aku tak jelas. Jelas nanti orang. Jelas-jelas. Okey. Okey. Baik. Okey. Terima kasih atas perkongsian. Kelantan ada huruf. Kelantan ada huruf. Okey. Uh, Okey. Uh, jadi untuk di negeri Kedah tuan-tuan, uh, saya nak share, saya tutup slide ni Sat, no. Saya kena buka link. Ya. Kalau tuan-tuan masuk di website Lembaga Zakat Negeri Kedah, nama website Lembaga Zakat Negeri Kedah, kita ada website kalkulator pengiraan, iaitulah jom.zakatkedah.com.my. Jadi kalau kata masuk dalam website ni tuan-tuan, dia akan tertera kat situ kalkulator pengiraan, nisab, terkini, kan. Okey, tuan-tuan masih nampak slide saya kan? Saya tak Slide boleh tadi. Nampak Ustaz. Slide-slide nampak yang tadi. slide tadi kan. Saya nak buka website sekarang ni, tak nampak website lagi kan. Okey, Tak nampak. website saya tak boleh buka. Website Zakat Kedah ni tuan-tuan, dia tuan-tuan boleh type sendiri jom.zakatkedah.com.my. Jom.zakatkedah.my ni tuan-tuan kalau buka di phone masing-masing, tuan-tuan buka. Saya nak cerita tentang tadi kita stop set tentang nilaian 1 gram emas masuk. Jom.zakatkedah.com.my. Dia akan keluar. Dia tulis dulu pula. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di skrin ni, nampak muka saya dengan slide tu kan. Dia website Jom Zakat Kedah ni, oh dia tak nampak. Dia tak nampak. Okey. Masuk. Tuan-tuan masuk, tuan-tuan tengok dalam website tu, dia akan nampak lah. Dia akan nampak kadar urus semasa yang ditetapkan oleh Zakat Kedah, nisab tafdiri. Nisab tafdiri tuan-tuan. Saya nak abang itu lah, nisab tafdiri tu. Dia akan tertera di situ harga emas yang Zakat Kedah kita dah lock dah. Kita kunci siap-siap apa nama harga emas. 300 lebih itulah yang tuan-tuan tengok di slide tu. Jadi itu apa nama? Itu kadar yang ditetapkan oleh Zakat Kedah lah. Okey. Jadi tuan-tuan konsep pengiraan tadi yang macam saya sebut dengan kali dengan 353.87 kali dengan 2.5 dapat jumlah lah. Itu untuk zakat emas perhiasan. Jadi kalau kata nota kaki di bawah ni, uh, dalam kalkulator tuan-tuan akan nampak zakat Kedah sebelum nak sebelum dia kalkulator tu dia nak buat pengiraan detail, dia akan minta tuan-tuan masukkan dulu jenis-jenis emas. Contoh tuan-tuan ada emas berat 100 gram. Dia jenis apa? Emas 100 gram tu dia jenis apa? 999. Okey, save, masuk. Simpan di apa? Di box yang disediakan oleh Zakat Kedah. Kemudian tuan-tuan ada 50 gram 916. Okey, save, masuk. Jadi itu kalkulator di Lembaga Zakat Negara juga samalah macam di negeri lain. Yang dia simpan dulu ikut jenis emas, keturunan emas. Jadi terkini kalau kita merujuk daripada nota ni, perubahan kadar nisab takdiri ni sebelum ni, tahun lepas, 2 tahun lepas memang 3-4 bulan sekali kita akan berubah nisab tu. Harga satu emas, 1 gram emas dia akan berubah. Kita ikut harga semasa lah. Zakat Kedah kita merujuk kepada harga nilaian harga 1 gram emas ni yang dikeluarkan oleh Jabatan Wakaf Haji dan Zakat Jauhar. Dia akan keluar, dia akan share ke seluruh agensi zakat. Lepas tu kita akan pegang kepada nilaian 1 gram emas tersebut dan kita akan buat pengiraan, kita akan buat ketetapan lah untuk kondisi nisab di zakat Kedah lah. Okey. Okey, untuk seterusnya zakat emas simpanan. Okey, jadi untuk zakat emas perhiasan ni clear noh tuan-tuan. Itu di negeri Kedah. Di negeri Kedah. Jadi untuk negeri-negeri lain tuan-tuan mohon untuk layari, rujuk, tengok dan bertanya dengan amil-amil di agensi zakat negeri masing-masing. Okey. Untuk
zakat simpanan pula. Uh, okay, untuk zakat simpanan. Di sini kita ada pecahan lah. Emas bukan perhiasan. Emas perhiasan yang tidak dipakai, emas yang digadai. Ingat tuan-tuan, emas yang digadai juga adalah konsep dia adalah emas simpanan. Cuma yang simpan tu sebenarnya bukan kita. Kita suruh orang tolong simpan Ustaz. Betul tak? Sebab kita ada masalah tertentu, kita minta orang dia tolong simpan, kita ambil sedikit manfaat untuk kita settlement masalah kita. Okey. Jadi untuk emas simpanan, keterangan di sini, emas simpanan adalah merangkumi jenis emas seperti berikut. Emas uh, selain untuk perhiasan wanita, jongkong, shilling, kepingan emas kan, emas pusaka, tuan-tuan. Apa-apa saja emas kan. Ada orang sebut emas puaka lah apa. Ikutlah apa jadi. Yang penting emas tu tak pakai. Memang simpan. Emas patah ke apa ke kan. Kemudian emas perhiasan wanita yang tidak dipakai dalam tempoh setahun. Juga termasuk emas yang digadai. Sama ada tujuan keperluan asasi ataupun tidak. Maksudnya tidak ni bukan atas tujuan keperluan asasi. Jadi untuk nisab emas simpanan ni di negeri Kedah dan emas simpanan ni di negeri lain pun sama nisab dia. Pasal standard 85 gram. Okey. Kemudian kaedah taksiran zakat emas ni tuan-tuan, dia tak sama macam zakat emas perhiasan. Zakat emas perhiasan tolak dulu nisab 200 gram, betul tak? Atas baki baru kali dengan nilaian harga emas 1 gram semasa kali dengan 2.5 baru dapat jumlah. Untuk zakat emas simpanan ni tuan-tuan, berat emas tersebut syarat dia kena melebihi 85 gram lah. Kurang daripada 85 gram tak wajib. Dia ada 84.99 kan. 0.01 je kurang. Tak wajib tunaikan zakat emas perhiasan. Emas simpanan. Maaf. Jadi contoh di sini perempuan ni dia ada ataupun lelaki ataupun wanita dia ada simpanan emas. Dia ada emas ataupun apa-apa saja yang tak pakai 100 gram emas tulen. Kita katalah contoh di sini emas 999 lah. Kalau 916 tu 1 gram tu dia akan susut betul tak? Kan? Kita ambil contoh di sini, contoh yang diberi ni 999 emas. Yang ketulinan dia 99.9% lah. 1 gram kali dengan 353.87 ringgit kali dengan 2.5 dapat jumlah. Okey. Baik. Itu nota di bawah. Sama macam tadi. Okey. Untuk seterusnya, emas gadaian. Ingat. Emas gadaian juga adalah milik kita. Simpanan kita. Jadi, kalau kata kita gadai bukan tujuan keperluan asasi, dia ada cara kira. Kalau kata kita gadai bagi tujuan keperluan asasi, dia ada cara kira. Okey. Keterangan emas yang digadai adalah diwajibkan zakat apabila mencukupi nisab 85 gram. Yang dicampur bersama emas simpanan yang lain. Dia gadai 70. Baki dekat tangan. Dia gadai 50. Baki dekat tangan 50. Dia tetap dia kena campurkan di tangan dia tu dengan di pajak gadai. Combine kan. Itu adalah hak milik dia. Dia kena pegang betul lah. Jadi taksiran bagi emas yang digadai bukan tujuan keperluan asasi, bagi tujuan simpanan ataupun pelaburan adalah sama seperti taksiran zakat emas simpanan yang lain. Okey. Untuk yang gadai bukan tujuan keperluan asasi bagi tujuan simpanan kan, ataupun pelaburan kan, dia 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 maksud kata dia tak terdesak kan. Dia tak gadai pun tak ada isu. Tapi benda tu sekadar untuk simpanan pelaburan atau syok-syok lah gadai kan. Dia sama pengiraan seperti taksiran emas simpanan. Yang tadi itulah. Yang macam ni. Tadi itu masuk. Okey. Manakala emas yang digadai untuk keperluan asasi pula mempunyai taksiran yang berbeza dengan jenis emas simpanan yang lain. Okey. Jadi kita masuk untuk bukan tujuan keperluan asasi. Nampak? Okey. Contoh di sini, jika seseorang, contoh situasi kita tengok bawah tu, jika seseorang menggadai emas miliknya di pajak gadai Ar-Rahnu ataupun mana-mana pajak gadai tuah syariah yang lain sebanyak 10 gram.
Untuk tujuan simpanan ataupun pelaburan dalam masa yang sama, di tangan dia dia ada 80 gram. Nampak tak? 80 campur 10 lebih nisab tak tuan-tuan? Lebih daripada nisab emas simpanan tu, 85 gram. Dia ada 90, dia lebih 5 gram. Jadi maka kaedah taksiran emas yang digadai tersebut sama seperti emas simpanan yang lain dan dicampurkan bersama untuk taksiran. Nampak? Yang digadai 10 gram plus dengan 80 gram di tangan kali dengan RM353.87. 87 sen. Kemudian kali dengan 2,5%. 2,5%. Itu pun dapat jumlah zakat. Itu kalau saja saja pergi gadai. Tak gadai pun tak ada masalah. Kan? Saja-saja pergi gadai. Apa-apa tujuan lah. Tapi poin dia sekarang ni, dia tak terdesak. Maksud kata bukan atas tujuan keperluan asasi. Okey, itu yang pertama. Keduanya, kalau kata gadai bagi tujuan keperluan asasi. Jadi kat situ tuan-tuan, kan, bila kita berurusan dengan pajak gadai ni kan, ah, letak-letak mas aja, dia tengok-tengok, dia belek-belek-belek, you mau berapa? You mau berapa? Tu kalau kata kedai yang Cina lah kan, Cina ni dia ambil bunga, kan, tak patuh syar'i, kan. Kita pergi yang patuh syar'i lah, kan. Patuh syar'i, yang patuh syar'i pun kadang-kadang dia tanya kita kan, nak berapa dan sebagainya kan. Jadi untuk yang digadai bagi tujuan keperluan asasi, berat emas tulen yang digadai kali dengan harga emas masuk. Tolak nilai pinjaman yang kita dapat, tolak upah simpanan. Kemudian kalilah dengan 2,5%. Ha. Jadi kalau kata seseorang tu dia ada emas, dia pergi pajak gadai arwah dia ataupun mana-mana kedai yang patuh syariah, katalah dia pergi ada 10 gram untuk tujuan membeli keperluan asasi hidup dia. Kan? Tujuan keperluan asasi hidup dia, kan? Duit tak ada lah. Kan? Ada orang tuan-tuan, ada orang. Dia ada simpanan. Dan simpanan dia tu sama ada duit ataupun aset, simpanan tu lah untuk sara kehidupan keluarga. Dia terpaksa gadai sikit, sikit, sikit. Ada tuan-tuan, betul tak? Ada orang jenis tu. Kan? Jadi contoh kalau kata dia ada emas, dia gadai sikit, sikit, sikit untuk sara. Kan? Jadi kalau kata dia bersituasi macam tu, dia gadai 10 gram atas contoh bagi tujuan keperluan asasi, dalam masa sama dia ada lagi memiliki 80 gram emas yang lain. Okay, bila sebut memiliki ni tuan-tuan, perkataan memiliki ni dalam syarat wajib zakat maksudnya sempurna milik. Syarat wajib zakat ni asas 5. Cukup syarat wajib zakat ni, wajiblah kita tunaikan zakat. Macam solat dia ada rukun kan. Macam zakat ni mudah je. Dia syarat wajib zakat 5, ingat tu je. Pertamanya Islam. Keduanya merdeka. Kita Islam. Zakat ni tak wajib kepada orang bukan Islam. Kita merdeka. Tak wajib kepada hamba. Zaman ni tak ada hamba lah. Tapi tuan-tuan, terkini, benda ni saya akan sharing dengan tuan-tuan. Hamba-hamba yang terbelenggu dengan kancah sedikit tertentu kan. Dia terbelenggu dalam kancah ataupun sindiket tertentu. Jadi mereka ni kita boleh kategorikan sebagai hamba, tetapi konsep agihan zakat kepada golongan sebegini memang kena ketat lah. Tuan-tuan bisa dengarkan isu LGBT dulu kan timbul yang zakat bagi zakat kita bayar zakat penat-penat bagi kat LGBT. Tuan-tuan kena tahu LGBT ni juga termasuk dalam asnaf yang 8, salah satu daripadanya areqab. Areqab. Macam mana yang boleh kata mereka ni duduk dalam areqab? Mereka terbelenggu tuan, dalam kancah tertentu kan. Dalam hawa nafsu mereka ni kan, yang menyebabkan mereka ni nampak jalan tu je haba nak cari apa nama uh, duit bagi sara hidup, nak cari periuk nasi dia tentu je. Jadi golongan ni tuan-tuan ada di kalangan mereka ni yang dulunya kan 100% memang dalam kancah tu, lama kelamaan kan, dia sedap ke diri nak kembali ke pangkal jalan. Yang nak kembali ke pangkal jalan ni, contoh di zakat Kedah, uh, kita pegang mereka dengan syarat mereka nak insaf, mereka nak bertaubat. Kita buat kelas kat mereka kan. Kehadiran ke atas kelas tersebut kelas fardu ain ikhra kan. Mereka belajar fardu ain
belajar Al-Quran Iqra, kan, kita bagi sedikit apa nama, uh, elam kehadiran. Syarat kena hadir. Syarat kena hadir. Itu. Okey, jadi sebut pasal apa nama syarat wajib zakat tadi tuan, Islam merdeka, tak wajib pada hamba, sempurna milik. Nak buat sempurna milik. Jadi dalam dalam perbahasan kita pasal zakat mas tadi, dia kata contoh-contoh, dia gadah 10 gram. Di tangan dia ada 80 gram. Dia memiliki 80 gram tu. Ha, dengan sempurnanya dia ada. Kalau kata ada soalan orang tanya, Ustaz, saya memang 80 gram tu ada. Yang saya gadah 10 gram. 80 gram tu saya punya kat luar. Tapi daripada 80 gram tu, 50 apa nama pakcik saya pinjam. Kan? Saya bagi kat pakcik saya apa yang dia nak ni. Tapi benda tu dia hutang dengan saya lah. Nak kena bayar balik tak? Maksud kata, nak kira 30 ke ataupun nak sekalikan 50. Jadi 80 baki. Ni contoh kata situasi ni lah. Ha, tu persoalan-soalan yang berbaki. Kalau kata orang berhutang dengan kita, hutang tu, emas ke, hutang duit. Confirm lah dia ambil emas tu, tukar jadi duit kan. Ha, confirm, yakin, kata memang ada jaminan dapat balik, itu adalah milik kita. Tapi kalau kata hutang tak dapat balik, kan, nampak harus pasal dengan cikgu Noh nampak harus kan. Jadi dia pelan-pelan dia akan menjatuhkan salah satu daripada syarat wajib zakat, iaitu sempurna milik. Sempurna milik tadi. Baik. Berbalik pada contoh ni tadi kan. Gandai 10 baki 80, jadi kena campur. Jadi apa nama? Dia hanya kira taksiran dia, uh, kaedah taksiran emas yang digadai tersebut adalah seperti yang tertera di atas. uh, dia hanya kira 10 gram. 10 gram dia kali dengan nilaian 1 gram emas masa, dia tolak dulu. Contoh di sini, upah nilai pinjaman dia dapat 2,477. Atas 10 gram dia tolak tu. Kemudian upah simpan RM17. Kali dengan 25%, dia kena bayar dalam jumlah yang sikit lah. Jadi 10 gram tu, dia susut lah. Ni zakat dia kena bayar juga sikit. Tapi yang 80 gram tu dia kena kira, di tangan dia tu dia kena kira macam kaedah pengiraan zakat emas simpanan macam biasalah. Nampak? Jadi kiraan zakat emas yang digadai tadi tu 10 gram, dah kira, campur dengan 80 gram yang tak digadai ada di tangan dia, campur tu, dia pergi bayar zakat jumlah tu. Okey? Itu untuk emas simpanan, emas gadaian yang digadai bagi tujuan keperluan asasi. Baik. Jadi itu perkongsian lah. Konsep pengiraan zakat emas di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi cikgu, mungkin saya rasa itu sedikit perkongsian yang saya boleh kongsi pada malam ni. Dan saya tengok soalan-soalan beliau, no? Boleh Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi. Jadi kita boleh tengok-tengok soalan. Hmm. Okey, Sambil macam mana kira zakat emas yang kita simpan seperti whole bar, whole gold bar ke whole bar ni? Gold bar, whole Gulba. gold Gulba bar, dan okey okey. dinar. Okey, gold bar dan dinar ni dia emas, dikiranya dia dalam kategori emas simpanan lah. Gold bar, Simpanan. dinar, shilling, dia dalam emas simpanan lah. Jadi dia kena rujuk dengan pengiraan zakat emas simpanan lah di negeri masing-masing lah. Kalau emas yang kita dah masuk ke arwah nu, adakah nilai emas perlu bayar zakat? Okey, saya dah teranglah tadi. Nampak emas gadai tadi lah. Okey. Okey, nampak okey. Sila isi borang kehadiran. Okey, baik-baik. Okey. Yang digadai pun termasuk kiraan emas simpanan. Betul. Okey. Macam mana pula emas beli guna spirited kat kredit? Adakah sempurna milik dan perlu bayar zakat? Uh, Aspirator ni kad Kira kredit, no? hutang Ustaz. Kira Ah, hutang. hutang Hmm. lah, kira berhutang. Dia berhutang dalam keadaan hutang tu jaminan dia akan tunai ataupun dia akan apa nama bayar kembali hutang tersebut memang berjalan kan, deduction lah, dia akan tolak kan, betul tak?
Jadi kalau konsep samalah macam macam mana kalau kata kita buat pelaburan ataupun kita beli emas atas apa nama pinjaman daripada bank. Tuan-tuan, kalau kata kita tak mampu, dia macam ni. Kita disebabkan kita tak mampu tu yang kita buat loan dengan bank. Bank pun nak bagi pinjaman kat kita, bank nak bagi nak lepas untuk kita guna kad kredit, dia akan tengok komitmen kita, betul tak tuan-tuan, cikgu? Kan? Betul, betul. Dia tak mudah-mudah nak lepas. Jadi Hmm. di sana tuan-tuan faham kata kita ada kemampuan. Kita ada kemampuan untuk memiliki uh, untuk kita menterjemahkan yang hutang tadi untuk menjadi sempurna kita memiliki pinjaman tersebut. Asalnya hutang, tapi pelan-pelan kita bayar, pelan-pelan kita bayar, sikit-sikit lama-lama dia akan sempurna jadi milik kita. Tapi disebabkan kita dah buat loan seketui, bayar tu bulan-bulan, betul tak? Kan? Duit tu awal-awal tu habislah kan atas apa-apa tujuan yang kita nak guna segera kan. Kan? Jadi apa nama uh, untuk emas yang kad kredit pun uh, di sana pun kena bayar. Kena bayar. Uh, Cuma tu lah bila kad kredit ni berhutang, dia ada duit lain tak nak bayar emas kalau kita cukup ni swap. Uh, okay. Kita kena tengok balik lah kan. Kita tengok balik. Kemudian Majlis Kemisahan Kelantan untuk kadar okey, terima kasih. Okey, okey, okey. Okey, ya, terbaru. Ini pasti pun saya tak tahu tu lah. Duk kira Kedah kita tak kira negeri lain. Kan? Mungkin sahabat-sahabat saya yang ada join, kadang-kadang kami dapat jemputan juga daripada Jawahar untuk duduk bersama dengan agensi zakat negeri-negeri lain. Kan? Untuk apa? Untuk perkongsian info berkenaan dengan perjalanan zakat di negeri-negeri. Kan? Okey. Okay, Ustaz ni ada Okey. soalan. Emas Ya. 916, 999, 750 kena kira sama ke lain-lain? Ada Puan Rosnah Hashim tanya ni. Dia ada grade-grade tertentu lah. Ada pelbagai grade kan? Okey. 916, 99, 75 nak kira sama ke? Okey. Kalau uh, uh, dia based on kepada ketulinan emas, uh, poin dia tuan-tuan perempuan macam ni. Poin dia, okey, kita ada emas 916, kita ada 99, kita ada 750. Sekarang ni nak tahu kata kita ni wajib ke dah bayar zakat. Sekarang ni pergi timbang dulu. Kan? Timbang kita ada 916 tu berapa, 999 tu ada berapa, 750 tu berapa. Kan? Uh, Maksudnya Puan Rosnah ni masukkan ni emas simpanan ke emas perhiasan? Tak apalah. Kalau kata emas perhiasan ke emas simpanan ke, timbang dulu, tahu semua jenis. Tu yang kata sekarang ni tuan-tuan, kami akan pesan orang yang nak kira zakat di zakat Kedah ni, kalau boleh hajar, kalau boleh kau, abang passing siap-siap. Ni emas 99, ni emas 96, ni emas ikut kategori ketulinan emas lah. Untuk mudah kita buat timbang tu. Nampak tak? Kita tak tahu, okay, 916, ni jumlah. Jadi, total up semua emas masuk dalam kalkulator, kalkulator dia akan tolak lah siap-siap. Kan? Ha, dia akan tolak siap-siap apa nama uh, apa nama uh, uh, besi yang ada dalam emas tu kan, dia tolak siap-siap. Dia kira tulen emas tu saja. Tengok adakah dia mencapai nisab ataupun kurang. Ada situasi tuan-tuan, ada orang yang kalau keturunan emas ni banyak lagi tuan-tuan, betul tak cikgu? Dia ada Hmm. emas yang bawah lagi ranking dia. Ha. Emas tu sikit je dalam tu. Yang banyaknya besi. Kan? Yang banyaknya ya, selain daripada emas. Kan? Ya, jadi apa nama? Pun dia buat emas juga di pejabat. Kita tak kita timbang dulu. Lepas tu habak jenis emas. Habak-habak jenis emas memang susut lah. Memang tak wajib lah. Kan? Sebab keturunan emas tu kurang dalam tu. Okey, nampak Rosnah nampak tu. Ha. Maksudnya kena kira tapi dia berlainan pengiraan dia. Dia akan tolak apa nama uh, apa nama logam yang ada dalam emas tu. Okey, Sufian, jika emas simpanan sudah cukup 1 gram, adakah kena cukupkan haul dulu? Okey. Jadi syarat wajib zakat tadi tuan-tuan, saya tambah tadi sampai yang sempurna. Bilik keempatnya cukup nisab 200 gram untuk emas perhiasan, 85 gram untuk emas simpanan dan kena cukup setahun.
Okey, isu sekarang ni di kalangan kita, kita memiliki emas ni tak tentu, betul tak cikgu? Ada orang awal bulan dia beli emas, ada orang tengah bulan, tengah tahun dia beli emas, ada orang hujung tahun dia beli emas. Jadi kalau kata based on kepada deadline pembelian tu, kita beli hari ni, tunggu tarikh yang sama macam hari ni, baru cukup setahun, betul tak? Baru cukup setahun. Jadi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada hitam putih rekod semua barang kemas tu cantik, kan? Boleh briefing betul kepada pegawai zakat. Tetapi kadang-kadang benda ni kebanyakan orang bab dia nak apa nama? Rekod kalau kata beli mah apa nama based on pada sistem online, dia dah boleh nampak lah kan. Pemilikan tu bila tarikh sekian-sekian kan. Tapi kalau kata dia ada mah fizikal ni, kan dia tak cakna buat resit pembelian dan sebagainya, tah duduk taman nak cari beli kan. Dia tahu kata ada barang kemas beli awal tahun, ada barang kemas beli tengah tahun, ada barang kemas beli hujung tahun. Memang bawa pejabat zakat. Kita akan sema dengan dia. Kan? Ha. Dia pun ingat lupa. Kadang-kadang ada jenis memang ingat lupa kan, ingat lupa. Jadi kita kata terbaiknya kalau kata kita tak ingat bila kita beli ni, ada yang betul tak ingat betul kan. Dia tak ingat betul bila beli lama barang, kemas lama dah kan. Utamanya barang pusaka kan yang jenis dapat apa nama faraid, dapat barang kemas pusaka dan sebagainya, tak tahu bila. Jadi kita letak terus ketetapan plan bayar bulan puasa. Jadi bulan puasa sampai bulan puasa tahun depan itu dah adalah haul. Untuk memudahkan. Kalau kata yang masih bekerja di sana dalam masa sama, dia tahu kata atas zakat yang ditunaikan ni boleh rebit cukai dan sebagainya, dia dah masuk dalam penyerta, pegang. Awal tahun 1 bulan 1 sampai 31 bulan 12. Kan? Dia pegang tu ni dia punya haul. Jadi uh, konsep memang kena tunggu cukup haul atas nilaian kita tu. Tengok-tengok nak dekat-dekat haul, ni sok kurang. Tu lah. Dia pergi gadai dan sebagainya. Dia gadai tu pula bukan atas tujuan dia nak lari pada zakat. Memang dia terdesak atas keperluan apa nama asasi macam kita sebut tadi kan. Jadi dia tak berdosa sebab memang dia nak guna duit tu. Tapi kalau saja-saja pergi gadai haba nak pelari daripada dia tunaikan zakat, cukup yang disak, dia pergi gadai, dia ada kat tangan dia 80 gram, cukup yang dekat cukup haul setahun, dia pergi gadai. Antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kata dia ada situasi ataupun dia ada sikap macam tu, dia kena bertaubat sebab menunjukkan kata dia nak lari daripada menunaikan ibadah. Ibadah wajib. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kata kesempatan emas 999 by Februari capai 85 by time emas pertama jadi 150 gram. Macam mana kita nak kira? Okey. Februari 255. Okey, emas bertambah. Dia belilah, dia beli tambah kan. Okey. Itulah dia dia tuan-tuan dan puan, dia untuk pengiraan zakat ni based on kalau kata kita ada rekod detail. Kita, kalau kata uh, buat umar rekod detail zakat pegawai zakat dia akan kita akan tengoklah based on detail lah. Tetapi kita dalam masa yang tuan-tuan tak nak menggulingkan kepala kan. Tuan-tuan beli tahun tu kan, awal tahun kan, cuma berbeza tarikh dan sebagainya kan. Jadi mai cukup setahun kan. Ada barang kemas kalau ikut tak cukup nisab, tak cukup haul, tak cukup setahun. Ada barang kemas yang dah cukup haul. Macam mana situasi yang barang kemas yang tak cukup haul ni? Tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat dalam ibadah solat pun kan, Allah Taala tegaskan segera menunaikan solat di awal waktu. Sama juga macam zakat. Ta'jiluz zakat. Segera akan menunaikan ibadah zakat. Tuan-tuan kan, berkenaan dengan haul. Kalau kata tak cukup pun tetapi kita nak tunaikan segera, kita mampu tunaikanlah segera tuan-tuan. Tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Ha, walaupun di sana kita kita uh, menafikan satu lagi apa nama syarat wajib haul, tetapi bila dah cukup nisab kita nak lari daripada haul, kita nak menyegerakan ibadah zakat kita, boleh tak? Boleh. Dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau kata betul-betul kita nak berpegang dengan syariat wajib zakat, tak menjadi masalah. Boleh. Kan? Barang kemas ni aku beli bulan 1. Aku nak bayar bulan 1 tu depan. Barang kemas ni aku beli bulan 2. Aku nak kena bayar balik bulan 2 tu depan. Tuan-tuan boleh manage cantik, elok. Barang kemas yang dibeli oleh tuan-tuan, itu yang terbaik. Tapi ada orang, dia main-main dia jual zakat majoriti. Majoriti main-main, dia tak ada rekod yang cantik. Kita pegang kata, pegang terus semua. Sama dia punya haul,
Jadi banyak terus. Okey, emas 85 gram tapi hilang dalam rumah sendiri, tak tahu simpan kat mana. Okey, emas yang hilang tak ada jaminan nak jumpa balik, tak tahu dah. Dia bukan sempurna milik kita. Gugur syarat wajib zakat, tak wajib tunaikan zakat. Akan tetapi cuk tu jumpa balik. Jumpa balik. Okey, dia cari-cari tak jumpa, kan? Uh, dia yang letak dia tak ingat. Biasalah kan. Benda mi lupa ni kadang-kadang kita tak boleh lari. Insan la yakhlu minal khata'i wa nisyan kan. Uh, Selang beberapa tahun jumpa balik. Ini situasi. Adakah dia nak kena khadha balik sebelum-sebelum tu? Okay, tuan-tuan, ini menjadi persoalan jugalah. Kalau kata memang confirm tak jumpa, tak ada masalah. Tapi bila mana confirm jumpa balik, tuan-tuan dia atas diri kita. Kan? Kalau kata kita nak menunaikan atas tahun semasa, tak menjadi masalah. Tetapi kalau kata kita nak apa nama qadha, kita beranggapan kata aku jumpa ni, ya, alhamdulillah syukur. Jadi 2-3 tahun sebelum ni waktu dia tengah hilang tu, adakah kita nak tunai ataupun tidak, di atas kita. Kita nak pahala lebih tuan-tuan, tunaikanlah, qadha lah. Tapi berdosa tak? Tang berdosa ataupun tidak ni tuan-tuan, ya, time tu hilang, kita nak buat macam mana? Tak ada harta dengan kita, betul? Ya, ini persoalan yang kami duk bincang. Ya, tapi kalau kata dia nak ambil atas barakah, atas tanda dia syukur, jumpa balik orang kemas dia kan, dia nak khudur ke tahun-tahun sebelum tu, tak menjadi masalah, dibolehkan. Okey, convert keturunan berketurunan, okey, convert. Okey, convert. Itulah semua jenis-jenis emas kena convert dulu. Okey, bayar zakat ikut negeri mana? Bayar zakat ikut negeri mana kita bekerja. Faham. Okey, berkenaan dengan bayaran zakat ikut negeri, tuan-tuan, betul. Ini kami kena adil. Ada kadang-kadang ada orang negeri lain kontek zakat Kedah kan. Dia duduk di negeri lain, di negeri Selangor, di Kuala. Mungkin dia asal orang Kedah tapi duduk di negeri Selangor. Dia kata nak bayar zakat dengan zakat Kedah boleh. Kami akan kabarkan dia. Zakat ni afdalnya bayar di negeri tempat mana kita cari rezeki, terutamanya zakat pendapatan. Kalau lain-lain zakat pun juga terbaiknya tunaikan di negeri mana kita duduk. Kan? Harta pemilikan harta kita berada di negeri itu. Dalam masa semua negeri itulah kita kita survive dan jaminan keselamatan kita, harta kita berada di negeri itu, tunaikanlah, kembalikanlah zakat tu di negeri kita kita berada. Untuk zakat, terutamanya zakat pendapatan di negeri kita cari rezeki. Kemudian kalau zakat fitrah ni di negeri mana, di tempat mana kita nak tunaikan solat Aidilfitri, tunaikan zakat fitrah di negeri tersebut. Cuma yang zakat ni terbaiknya di negeri mana kita duduk. Tetapi boleh tak nak bayar di negeri asal kita? Kita orang Kedah duduk di Selangor, kita orang Selangor duduk di Kedah. Kita orang Selangor duduk di Kedah nak bayar dengan Selangor. Okey, based on kepada fatwa, benda ni tuan-tuan kena rujuk juga. Tapi asasnya kita kata tak menjadi masalah, dibolehkan. Macam zakat Pening, ada orang Pening ni. Kalau ada orang Pening ni, info saya nak kongsi, zakat Pening dia lock dah. Haram tunaikan zakat keluar daripada Pening. Maksudnya, kalau kata duduk dalam Pening, dia kena tunaikan zakat. Wajib ditunaikan zakat dalam negeri Pening. Ada fatwa. Jadi tuan-tuan, ramai orang Pening. Bila mana dia angkat balik fatwa tu, ramai orang Kedah yang duduk di Pening. Call dekat Kedah. Kita pun sama, kita dapat kata afdal banyak di negeri tempat dia duduk. Tapi dah ada fatwa yang mengikat, wajib dia tunaikan zakat di negeri dia duduk. Wajib terus. Okey. Jika emas yang diamanahkan untuk peniaga penyimpan perlu bayar. Okey, emas yang diamanahkan untuk peniaga. Okay, baik. Tuan-tuan, syarat wajib zakat tadi tu, Islam sempurna, Islam merdeka, sempurna milik, nisab cukup haul. Di sana dia tak mention syarat dia kena apa nama, baligh baru wajib tunaikan zakat. Tak, dia kena mumayyiz dulu baru bayar zakat. Tak. Jadi tuan-tuan faham kata di Islam di sini, di sana ada orang tua, ada orang muda, dia ada kanak-kanak kan. Orang berumur dengan orang kanak-kanak. Kanak-kanak dengan kemampuan dia tak mampu nak menguruskan harta. Jadi dia ada penjaga dia.
yang menjaga, yang diberi amanah untuk menguruskan harta dia. Jadi penjaga dia wajib menunaikan zakat bagi pihak dia. Anak-anak yatim. Ah, anak kita tuan-tuan ada barang kemas. Ha, kita kan, oh dia kecil lagi, tak balik lagi, tak wajib. Tapi kita dah buat saving dah kat dia barang kemas. Kan? Kita beli dah aset-aset emas. Kita buka akaun meme gold kat dia kan. Kan? Beli barang kemas. Kalah daripada kita kan. Kita labur kat anak kita, kita beli emas kat dia ni lebih daripada kita lagi. Kita bertanggungjawab untuk menguruskan zakat bagi pihak anak kita. Nah, tuan-tuan ingat tu. Ha, suara kurang jelas. Ni suara jelas ni. Jelas tak? Oh, Mungkin ada oh. isu teknikal pihak Nikah sana lah. lah. Okay. Takut Okay, ni lah Ustaz. line. Okay. Hmm. Kalau banyak, kalau emas kita semua di Ar-Rahnu, kalau semua di Ar-Rahnu, tengok balik kepada tujuan yang menyebabkan kita letak semua di Ar-Rahnu. Okey. Kalau semua di Ar-Rahnu, tadi pun kita bila kita sebut kalau kata kita gadai bagi tujuan keperluan asasi pun pun kena bayar. Sebab itu apa nama emas simpanan milik kita yang kita gadai buat sementara waktu, kan? Lainlah kita putuskan apa nama syarat wajib zakat tadi tu sempurna milik kita tu, kan? Kita putus terus kita jual terus kat pajak gadai ni mana ada sila ni kalau kata kedai emas baru kita jual kan. Pajak gadai ni kita gadai aja. Kita gadai tu masih lagi hak milik kita. Jadi kalau kata benda tu semua emas kita di Aronu melebihi nisab, kan, wajib tunaikan zakat. Wajib tunaikan zakat. Okey. Jadi banyak Okay, zakat Ustaz. untuk 150 gram sekali lah. Ya, ya. Boleh prepaid. 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 Maksud Cik Yuzaini prepaid ni macam mana cikgu? Jadi Uh, bayar zakat 150 kan sekali sekali lah. Boleh ya, prepaid. sekali kan. Sekali kan. Mhm. Hmm. Ustaz, simpanan emas 99 suami belikan untuk isteri dan anak bila cukup haulun nisab. Adakah mereka akan tunaikan zakat atau silmi? Wah, okey. Tuan-tuan, untuk zakat ni tuan-tuan, dia asalnya atas individu. Atas individu sendiri yang kena menguruskan zakat itu buat dari ibadah individu. Ibadah individu. Melainkan kalau zakat perniagaan ini dia based on ibadah atas syarikat tersebut. On. Jadi collection bersama, hasil usaha bersama, maju perniagaan, ada keuntungan, taksir zakat perniagaan. Itu kena tunaikan zakat perniagaan. Tapi ada juga zakat perniagaan atas ini. Tapi kalau macam mah ni, dia atas individu. Kalau kata isteri dia boleh uruskan, anak confirm lah. Kan? Anak confirm lah. Apa nama penjaga kena ni. Jadi kalau kata suami nak tolong uruskan bagi pihak pun boleh, tak ada masalah. Tapi terbaiknya si isteri, kan? Kan? Tapi kalau kata suami mewakili, sampai ada pahala, sampai pada isteri. Kan? Tapi benda ni sebaiknya, tapi kalau kata di sana isteri keuzuran ataupun anak keuzuran, tak dapat tak memanglah. Suami lah kena uruskan ataupun penjaga ataupun sesiapa saja yang diberikan amanah untuk uruskan. Tapi sebaiknya ibadah ini tersebut kita berusaha untuk uh, bahasa dia tuan-tuan, uh, berusaha untuk kita uh, uh, melaksanakan ibadah ni. Kita ambil peluang untuk melaksanakan ibadah ni. Nah, ambil peluang untuk kita juga uh, ada pengalaman untuk kita tunaikan ibadah zakat ni. Uh, dia tak sama tuan-tuan, betul tak? Oh, macam mana nak kata? Uh, Kalau sebut musim haji kan, musim haji. Upah haji dengan kita sendiri pergi buat haji, beza tidak tuan-tuan, beza kan? Jadi, dia based on kalau kata mampu si isteri tu untuk hadir, untuk dia tunaikan zakat, untuk dia melapaskan niat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Baik, jika ada mas periksa 1 kg, Masya Allah. Sebut 1 kg ni cikgu, memang saya ada pengalaman. Hmm. Beberapa kali individu-individu yang ada simpanan di peti besi bank ni, Roger kita minta mai ke bank sekian-sekian yang ada deposit emas ni, peti deposit emas ni, untuk kita kira di situ direct tu. Ya. Saya kami berpengalaman, saya pengalaman tu saya duduk sebagai ni lah, apa nama, ketua unit khusus untuk zakat emas ni. Allah Akbar.
Yang pengalaman saya ada tu 3 kilo ke 4 kilo. Allah Akbar. Tak apa, tak apa. Rezeki masing-masing kan. Hmm. Satu kali yang dan disimpan di peti besi bank, tak dipakai langsung bertahun-tahun. Adakah dikira? Ya, memang confirm lah. Yang tu duduk di peti besi memang tak pakai lah. Memang kira zakat simpanan lah. Zakat simpanan. Kalau kira emas sahaja, ianya tak cukup nisab. Tapi bila dikira sekali dengan simpanan, ianya cukup nisab dan haul. Okey, ya. Nilai emas tambah nilai simpanan, nilai aset lain. Okey. Maksudnya, aset emas plus dengan simpanan cash dan aset lain. Ni yang tanya sebenarnya user ini. Maksudnya, cash lah, no? Kalau emas saya tak cukup saya. Emas tak cukup. Tapi dia ada simpanan lain. Baik. Kalau kata di Selangor ni ada, dia tak silap. Dia ada buat kaedah apa nama mal mustaqbal dia gabung dia gabung harta, gunakan dalam atas zakat harta. Dia ada emas sikit, dia ada simpanan sikit, dia ada duit sikit, tuan-tuan, pun dibolehkan. Dibolehkan. Cuma di Kedah ni kita ada jenis-jenis ataupun kategori jenis zakat kan. Tapi kita berhadapan juga dengan situasi individu yang macam yang ditanyakan dalam ni, dia ada emas sikit tak cukup nisab, dia ada duit sikit tak cukup nisab, dia ada saving sikit kan. Jadi campur-campur melebihi nisab. Boleh tak? Boleh. Boleh, dibolehkan. Jadi darah sebab masuk untuk konsumen. Okey, dia jawab dah tadi, no? Okey. Okey, Ustaz. Saya rasa Okey. soalan tu Betul. lah. Soalan terakhir lah yang tadi tu. Okey, Jadi, asal habis dah kot. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas Ya. perkongsian berkaitan dengan zakat emas pada malam ni lah. Alhamdulillah ramai ramai yang bertanya, ramai yang berminat sebenarnya. Ramai sebenarnya juga yang tak tahu macam mana nak bayar, layak atau tak layak. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapatlah sedikit ilmu tu yang kalau nak lebih lanjut macam Ustaz katalah kita boleh Ya. rujuk kepada Ini lembaga zakat negeri masing-masing lah. Sebab betul. saya pun tak mahir bab-bab ni. Saya pun pergi ke kaunter lah bertanya. Minta Ya. dia orang tolong kirakan apa semua lah. Jadi Hmm. kita yang tak mahir ni kita kena rujuk yang lebih lebih ahli lah. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi Ustaz pasal atas perkongsian pada malam ni. Jadi Ya. InsyaAllah lain kali mana tahu kita akan jemput lagi Ustaz untuk perkongsian seterusnya lah. Sebab saya rasa soalan ni memang banyak. Saya sebenarnya Banyak, nak banyak. tanya sebenarnya. Ada Banyak terlepas, Ustaz ada dia tu. terlepas. Kalau ikutkan kita nak tanya lagi sebenarnya ni. Tapi masa Ya. sangat sangat pack. Orang kata ada slot seterusnya lah lepas ni. Baik, baik. Jadi insyaAllah terima kasih sekali lagi atas perkongsian. Okey, jadi Ya. sebelum kita pergi ke slot yang seterusnya, minta tolong tuan-tuan dan puan yang hadir ni, tolong isi borang kehadiran kita ni. Buat masa sekarang ni hanya 57 orang saja yang dah isi. Oh, Kalau kita tengok sini 92 orang yang datang. Tapi masih lagi tak ramai lah yang isi. Jadi minta minta jasa baik tuan-tuan dan puan yang hadir dapat isi borang itu dah ada dalam dalam komen ruangan chat, boleh isi link tersebut untuk cabutan bertuah. Jadi insyaAllah cabutan bertuah ni dia akan ikut kehadiran. Berapa banyak, berapa ramai yang hadir, lagi banyak lah dia punya apa, dia punya pemenang dia yang dapat. Jadi sekarang ni 50, 57, dalam 60 lah. ramai, ramai. Sebenarnya hari ni pun ramai sebenarnya 92. Biasa dalam 80, 70. Tapi Oh, alhamdulillah. Ha, ramai. Hari ni orang Okey, orang alhamdulillah. orang suka tentang tajuk zakat ni sebenarnya. Sebab ramai tak tahu, ramai yang Ya, berminat. Kadang-kadang alhamdulillah. ada yang risau juga nak bayar zakat. Nak simpan emas pun agak takut-takut kan. Tapi Ya, sebenarnya betul. kalau ada ilmu macam ni, jadi mungkin mereka dah dapat kesedaran lah ataupun pendedahan yang baik. Betul. Masih lagi 60 orang yang isi. Jadi kita nak tunggu, mungkin nak tunggu ataupun kita nak teruskanlah dengan slot seterusnya. Saya bagi masa 1 minit lagi lah untuk isi form.
Kalau ada yang belum daftar, ada link juga untuk daftar. Untuk dapatkan apa ni? Untuk dapatkan meme code tadi. Kita kena ada meme code baru kita boleh dapat join kita punya cabutan bertuah lah. Saya ada share dekat ruangan chat. Jadi siapa yang belum daftar, daftar dulu supaya kita boleh isi form tadi lah. Isi form untuk cabutan bertuah. Okey, cabutan bertuah ni kita akan dapat apa? Kita akan dapat voucher emas. Voucher emas ni emas sebenar lah. Tapi dia dalam bentuk voucher yang mana kita boleh redeem ataupun kita boleh kreditkan dalam akaun emas kita lah. Jadi memang dapat emas lah. Jadi jangan risau. Cuma dia belum dapat bentuk fizikal lagi. Dia belum dapat bentuk fizikal yang dikongsi dengan yang lain-lain lah. Hmm. Okey. Okey, Kehadiran? Cik Farouk. Ha? Saya mohon beransur ada urusan Okey, lain. terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sekali lagi insya-Allah kita jumpa lagi untuk Terima kasih banyak atas peluang. lain-lain sesi insya-Allah. Ah, Nah, saya mohon izin nak ambil gambar tu. Saya nak snap. boleh boleh boleh. Ambil gambar. Encik Ya. Nazri minta tolong sekali lah. Boleh Okey. screenshot nanti kan kita share kat Ustaz. Boleh boleh screenshot eh. Okey. Baik, terima kasih banyak Cikgu Faruk dan semua. Terima kasih atas husnul Siapa-siapa yang belum istimaikum. belum ada buka Ya, kamera boleh buka kamera dulu lah. Kita, kita boleh untuk sama-sama. pelaporan. Ya. InsyaAllah saya doakan moga tuan-tuan semua sukses menjadi jutawan. InsyaAllah dermawan sebab daripada collection apa nama harta emas yang dimiliki insyaAllah. Dan moga sebab daripada tuan-tuan ditunaikan zakat juga Faruk. Saya ambil peluang ni, saya nak mendoakan kepada semua sekali. Boleh boleh Doakan insya-Allah. Terima kasih insyaAllah Ustaz. tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan doa lah. Minta maaf saya tak lupa nak sebut doa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muslim alaihi wa sahbihi ajma'in. Ajarkumullahu fima ataitum wa barakalakum fima bakhaitum wa ja'alallahu lakum tahura. Ya Allah, kau ganjarilah mereka ini semua, Ya Allah, tim-tim yang bersama dengan Mim Goal ini, Ya Allah, yang mana di kalangan mereka ada yang menunaikan zakat kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Engkau ganjarilah kepada mereka dengan ganjaran yang terbaik asbab daripada zakat yang telah ditunaikan, dan Ya Allah, Kau berkatilah mereka atas zakat yang telah mereka tunaikan, dan Ya Allah, Engkau jadikan diri mereka suci dan bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, Baik, no. baik. Terima Terima kasih kasih. banyak. Assalamualaikum Nanti share Ustaz. dengan Mak lah. Okey, Boleh baik. boleh insya-Allah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Lupa nak bang. Tadi saya drop telefon kau siapa nak kontak boleh lah. InsyaAllah. Good. Telefon boleh kontak lah kalau ada nak tanya berkenaan Ada dengan zakat dan telefon sebagainya. telefon boleh Ya, kontak. baik. Jadi dengan itu berakhirlah kita punya sesi perkongsian pada malam ni dan sesi cabutan bertuah. Tahniah kepada siapa yang menang dan dapat rezeki malam ni lah sambil-sambil kita menuntut ilmu, join sesi perkongsian. Jadi tolong tolong share lain kali kita punya perkongsian ni ramai-ramaikan lagi supaya kita dapat ilmu lah yang terutamanya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang join kita punya sesi perkongsian pada malam ni. Alhamdulillah kita dapatlah sedikit ilmu, tak banyak, mungkin sikit-sikit kita dapat satu ilmu yang sangat berharga lah. Jadi kena join setiap minggu untuk ilmu-ilmu yang seterusnya. Jadi saya sebagai moderator pada malam ni, jadi minta maaf jika ada sebarang kekurangan dalam mengendalikan kelas ilmu pada malam ni. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.